Rasmi, Malaysia semakin mendekati kedudukan Vietnam dalam kemas terkini catatan ranking FIFA. Namun, sebelum kita teruskan perbincangan, jangan lupa untuk tekan bintang subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat terkini mengenai pasukan kebangsaan setiap hari. Skuad Harimau Malaya kendalian Peter Klamovski harungi musim 2025 lalu dengan penuh suka duka apabila berhasil mencatatkan 7 kemenangan dan 1 keputusan seri dalam 8 perlawanan. Kes pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 tonggak warisan negara membuatkan FIFA mengambil langkah drastik dengan membatalkan 3 keputusan perlawanan yang diharungi oleh Malaysia. 2 kemenangan ke atas Palestin dan Singapura sementara keputusan seri menentang Cape Verde dibatalkan oleh FIFA serta Malaysia diisytiharkan kalah kosong hingga 3 dalam kesemua 3 aksi tersebut. Keputusan itu menyebabkan ranking Malaysia jatuh 5 anak tangga dan berada di kedudukan ke-121 dunia berbanding 116 pada kemas kini terakhir yang dicatatkan pada November lalu. Kemas kini ranking FIFA pada 20 Januari lalu menyaksikan Malaysia masih kekal di kedudukan ke-121 dunia manakala Vietnam pula jatuh 1 anak tangga di kedudukan ke-108 dunia. Penurunan ranking Vietnam ini turut membuatkan kedudukan pasukan bimbingan Kim Sang-sik dan Harimau Malaya hanya terpisah dengan jurang 13 anak tangga berbanding sebelum ini. Walau bagaimanapun, Vietnam masih kekal sebagai negara ASEAN kedua terbaik, di belakang Thailand, 96 dunia, dan Malaysia di kedudukan ketiga disusuli Indonesia serta Filipina. Perbezaan ranking antara dua negara ini sudah pasti menjadi tumpuan ketika mana Vietnam akan turun menanti kunjungan Malaysia dalam aksi terakhir kelayakan Piala Asia 2027 pada 26 Maret tahun hadapan. Silahkan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.